ayah esok. Kerja ayah kena buat apa? Kerja ayah tu best. Sejuk je. Sebab itulah ayah kena pakai macam ni. Masa kerja pula, ayah kena kemas-kemas. Kena bersih-bersih. Kadang-kadang tu kalau perlu, ayah kena uruskan logistik. Uish, logistik. Macam best je dengar dia. Mestilah. Sebab tu, tiap-tiap hari ayah makan yang sedap-sedap. Assalamualaikum ayah. Patutnya ayah yang bagi salam. Waalaikumsalam, minta payung ayah. Ayah, Farah ada buat surprise dan telah masak kicau tak ayah? Ya ke? Ya. Mesti sedap ni. Mestilah. Tada! Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday to ayah. Happy birthday to me. Bismillah. Tengok benar tahu sedap ni. Sama macam arwah ibu masak. Mestilah. Farah kan nak ibu juga. Ayah, oh ayah. Dalam banyak superhero apa paling hebat? Superman. Betul! Tada! Macam ayah saja dalam tu. Ya, ayah lah ni. Ayah superhero Farah. Tapi Farah tahu ayah tipu Farah. Ayah kata, ayah kerja kat tempat sejuk. Ingatkan ada aircon. Rupanya ayah sejuk sebab terkena air dekat tempat basuh kereta. Ayah kata, ayah kerja kat tempat yang kemas-kemas, bersih-bersih. Rupanya ayah kerja jadi tukang cuci yang kena buat kemas-kemas dan bersih-bersih. Ayah selalu kata, ayah okey. Tapi sebenarnya ayah penat. Ayah kata, ayah makan sedap-sedap dekat tempat kerja. Padahal ayah makan kat tepi jalan sambil kerja. Farah tak pernah malu. Farah bangga ada ayah yang kerja kuat macam ayah. Ayah tak pernah mengeluh. Farah sayang ayah sangat-sangat. Terima kasih, Farah.